Dan apakah yang berlaku untuk hari ini kalau anda menunggu setup BSJ? So kalau anda lihat setup BSJ, kita mula trade pada pukul 2.30 dan pada pukul 2.30 ianya buka di atas. Okey, ianya buka di atas dan ianya tidak ada candlestick arah yang berlaku dan ianya terus pergi ke atas. Dan pada pukul 4 ianya masih lagi tidak ada candlestick arah. So untuk setup BSJ kita no trade lah, kita tidak trade. Dan anda kena tahu juga setup BSJ ni kita gunakan sementara saja untuk sementara nak menunggu sunlight stable. So kita tengok performance sunlight untuk esok. If sudah okey, kita akan kembali menggunakan zone sunlight. Hai Assalamualaikum semua, selamat petang. So hari ni adalah pada 29 Mei 2025. Jadi saya akan kongsikan berkenaan dengan setup sunlight yang berlaku pada hari ini. Baik, untuk setup sunlight ni kita akan monitor pada jam 12. Dan setup sunlight ni recently kita pausekan penggunaannya dan kita lihat pada beberapa hari ni, iaitu pada semalam dan juga pada hari ni, setup ni sepertinya dah nampak macam kembali stabil semula. Jadi kita mungkin akan menggunakan setup ni untuk minggu-minggu yang akan datang. Kita akan guna balik lah sebab BSJ zone kita guna sementara je. Jadi kita tengok balik macam mana setup sunlight untuk hari ni. Untuk hari ni. So kalau anda pergi lihat pada ianya bermula, kalau setup sunlight ni kita akan mula trade pada jam 12. So pada jam 12 anda akan ada nampak zone berlaku. So sekarang ni belum jam 12. So candle ni adalah jam 12 lah, yang mana zonnya adalah 3930, 3924. So kita menanti untuk ada candlestick arah berlaku yang mana ianya break di luar zone. So zone ni anda lihat 6 tick sahaja. So 6 tick, harga semasa pun 3932, which is 2 tick sahaja. So kalau kita execute je terus pun risk kita should be lebih kurang 10 tick, 8 tick sahaja. So kita bolehlah masuk ke dalam market ataupun lagi cantik anda tawar-menawar dalam zone which is dapat risk yang lagi rendah dan reward yang lagi tinggi. Baik. So macam sekarang ni kita dah mulakan execution untuk order kita. Okey, kita dah mula untuk execute order kita yang mana kita akan cuba cari entry within the zone untuk kita try target ke TP1 ataupun TP2. So kita akan try target lah. Dan at the moment kita tengok fundamental semasa, maybe kita boleh capai ke TP yang seterusnya. So sekarang ni kita melihat kepada execution kita akan cuba TP pada TP2. Nak cuba TP pada TP2 ni, just make sure anda ada strategi anda. Anda tahu apa yang anda nak buat lah. So sekarang ni contoh, tengok kalau anda melihat buy daripada dalam zone, anda berada dalam keadaan yang beli lagi rendah lah, 3928. Itu kalau banyak pilihan lah, hidup ni pilihan. Okey, pilihan anda dekat mana? So sekarang kalau anda lihat, kita pergi ke ni sesi petang tadi, dia buka dengan gap. Alright, buka dengan gap. Oh, dah capai ke TP1. Kita nak TP2 ni. Anda buat break even anda di sini. Situ boleh di mana-mana lah. Okey, nak di mana yang lebih spesifik, saya akan huraikan kemudian. So sekarang ni kita nak try target ke TP2 ni. So kita akan pergi ke next. Kita lihatlah macam mana capai TP ataupun ianya, contohlah walaupun anda letak benda ni ke atas pun kan, tak jadi masalah. You punya stop loss ni kan, stop loss ni you anjakkan ke atas, tak ada masalah. Okey je. Kalau dah trigger, biar je lah. Mungkin mana tahu dia terus ke bawah ke, kita pun tak tahu. Okey. So sekarang kita lihat ke TP. Kena dah TP kita. So kita should be, siapa yang ada target TP2 should be inilah amountnya lebih kurang. Ataupun TP1 should be kurang sikit lah, dalam beberapa ratus. Okay. So what if yang berlaku pada hari ni, kita lihat kalau anda tak ambil TP, okay, ini patah balik. Ataupun siapa yang tak buat break even. Siapa yang tak buat break even, contoh anda lihat, contoh kalau alamak saya dapat TP pada 3941 je. Kalau itu anda pun tak bersyukur lah kan. Lepas tu tengok-tengok, dia kata kalau lah aku hold je lagi ni, aku tak tutup. Waktu tu dia pun tak ada buat stop loss apa semua. Tengok-tengok, market ni terus turun pada petang dia sampai 3933. So elok-elok ada profit sekian-sekian harga tadi, anda dah dapat profit lagi kurang ataupun mungkin lagi rugi. So itulah, dia benda-benda ni ikut juga kepada anda. Macam mana anda punya exit strategi. Bila win, anda nak exit macam mana?
Bila loss, anda nak exit macam mana? Benda ni nanti kita akan bincangkan dengan lebih mendalam di dalam seminar. Apakah SOP untuk kita ambil take profit yang lebih daripada satu? Macam mana kita SOP, dan apa SOP yang perlu dibuat apabila ada gap berlaku? Dan pelbagai lagi SOP yang kita akan kongsikan. SOP ni kita buat adalah untuk kita tahu apabila berlaku sesuatu, apakah keputusan kita ketika itu. Jadi kalau anda nak tahu, kita akan kongsikan SOP tersebut di dalam seminar nanti. Adakah anda nak tahu rahsia ni? Kalau nak tahu, tengok sikit, berikan sikit emoji kat bawah, saya nak tengok. Kita jumpa dekat kelas nanti.